Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani dan salam IPG Peneraju Pendidikan Guru bertaraf dunia. Pada hari ini saya akan membentangkan kupasan novel iaitu yang bertajuk Hatimu Aisyah yang merupakan karya daripada Zurina Hassan yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2016. Novel ini merupakan sebuah karya sastera yang syarat dengan nilai kehidupan dan memaparkan pelbagai aspek realiti masyarakat Melayu. Secara keseluruhannya, novel ini mengetengahkan kisah kehidupan seorang wanita yang berdepan dengan pelbagai cabaran hidup, khususnya dalam konteks kekeluargaan, tanggungjawab terhadap orang sekeliling serta pengorbanan yang perlu dilakukan demi kebahagiaan orang lain. Selain itu, karya ini juga memperlihatkan bagaimana watak-watak dalam cerita menghadapi konflik kehidupan yang berkait rapat dengan nilai kemanusiaan, emosi serta hubungan antara ahli keluarga. Penulis berjaya menggambarkan perasaan, pemikiran dan pergolakan jiwa watak dengan begitu jelas sehingga pembaca dapat merasai sendiri pengalaman yang dilalui oleh watak tersebut. Hal ini menjadikan novel ini bukan sahaja sebuah karya hiburan, malah sebuah karya yang mampu memberi pengajaran dan menyentuh perasaan pembaca. Melalui pembentangan ini, saya akan mengumpas novel ini dengan lebih mendalam dengan menggunakan 6 ciri kritikan sastera yang sering digunakan dalam kajian kesusasteraan. 6 ciri kritikan tersebut ialah: yang pertama, kritikan sanjungan, iaitu menghargai dan memuji kekuatan serta keistimewaan karya. Yang kedua, kritikan teguran, iaitu menegur kelemahan yang terdapat dalam karya secara membina. Yang ketiga, kritikan saranan, iaitu memberikan cadangan penambahbaikan terhadap karya. Yang keempat, kritikan pendekatan, iaitu melihat karya melalui sudut atau teori tertentu. Yang kelima, kritikan penganalisisan, iaitu meneliti dan menguraikan unsur-unsur dalam karya secara terperinci. Yang keenam, kritikan penilaian, iaitu membuat penilaian keseluruhan terhadap mutu dan kepentingan karya tersebut. Melalui keenam ciri kritikan ini, saya akan cuba menilai kekuatan serta kelemahan novel ini secara lebih menyeluruh dan sistematik. Selain itu, kupasan yang dilakukan juga akan disokong dengan rujukan muka surat daripada novel bagi memastikan analisis yang diberikan lebih jelas, tepat dan berasaskan bukti daripada teks. Sebelum kita masuk kepada pembahasan utama pada video ini, saya akan menerangkan terlebih dahulu sinopsis secara ringkasnya novel Hatimu Aisyah, hasil karangan daripada sastrawan negara iaitu Zurina Hassan. Secara ringkasnya, novel ini mengisahkan kehidupan seorang gadis yang bernama Aisyah yang membesar dalam sebuah keluarga di kampung. Aisyah digambarkan seorang anak perempuan yang rajin, bertanggungjawab dan sentiasa membantu keluarganya menguruskan kerja rumah serta menjaga adik-adiknya. Sejak kecil lagi, Aisyah sudah dibiasakan dengan pelbagai tanggungjawab seperti membantu ibunya memasak, membersihkan rumah serta menguruskan keperluan keluarga. Kehidupan Aisyah memperlihatkan bagaimana seorang anak perempuan memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu keluarga. Yang pertama ialah kritikan sanjungan. Yang pertama, keindahan gaya bahasa. Salah satu kekuatan utama novel ini ialah penggunaan bahasa yang indah, puitis dan penuh dengan unsur keindahan sastera. Dalam novel ini, pengarang berjaya menggunakan gaya bahasa yang lembut, teratur dan kaya dengan unsur imajan sehingga mampu memberikan kesan yang mendalam kepada pembaca. Melalui penggunaan bahasa yang bersifat deskriptif, pengarang dapat menggambarkan sesuatu suasana dengan lebih jelas dan hidup seolah-olah pembaca turut berada dalam persekitaran yang diceritakan dalam novel tersebut.
Sebagai contohnya, pengarang menggambarkan suasana subuh di kampung dengan sangat terperinci melalui penggunaan imejen alam seperti cahaya matahari yang perlahan-lahan menyinari bumi, udara pagi yang sejuk serta suasana persekitaran kampung yang tenang dan damai. Gambaran ini bukan sahaja memperlihatkan keindahan alam semula jadi, malah turut menimbulkan perasaan tenteram dan nyaman dalam diri pembaca. Pembaca dapat membayangkan keadaan kampung yang masih segar pada waktu pagi serta kehidupan masyarakat yang sederhana tetapi penuh dengan ketenangan. Hal ini dapat dirujuk pada halaman muka surat 1. Seterusnya ialah penggambaran watak utama yang sangat kuat. Selain keindahan bahasa, pengarang juga berjaya menghasilkan penggambaran watak utama yang kuat dan berkesan melalui watak Aisyah. Aisyah digambarkan sebagai seorang anak perempuan yang rajin, bertanggungjawab dan mempunyai sikap yang matang walaupun usianya yang masih muda. Dia sentiasa membantu ibunya melakukan pelbagai kerja rumah seperti mengemas rumah, menyediakan makanan dan menjaga adik-adiknya. Sikap ini menunjukkan bahawa Aisyah merupakan seorang anak yang memahami tanggungjawabnya dalam membantu keluarga. Walaupun terpaksa memikul banyak tanggungjawab dalam kehidupan sehariannya, Aisyah tetap melaksanakan tugasannya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Dia tidak pernah merungut atau mengeluh terhadap beban yang dipikul. Sebaliknya, dia menerima tanggungjawab tersebut dengan hati yang tabah. Kepribadian Aisyah yang rajin, sabar dan bertanggungjawab ini menjadikannya seorang watak yang sangat positif serta mudah dijadikan contoh oleh pembaca. Maklumat ini boleh dirujuk pada muka surat 2 hingga 3. Seterusnya, penggambaran nilai kekeluargaan. Di samping itu, novel ini turut menonjolkan nilai kekeluargaan yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat yang digambarkan. Hubungan antara ahli keluarga ditampilkan dengan penuh kasih sayang, saling menghormati serta sikap saling membantu antara satu sama lain. Interaksi antara ibu, bapa, anak-anak dan saudara mara dalam novel ini menunjukkan bahawa institusi keluarga memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk kehidupan seseorang individu. Pengarang berjaya menggambarkan suasana kekeluargaan yang sangat harmoni melalui pelbagai situasi yang berlaku dalam cerita. Misalnya, ketika saudara mara datang berkunjung ke rumah keluarga Aisyah, mereka disambut dengan penuh mesra dan layanan yang sangat baik. Suasana ini memperlihatkan sikap masyarakat yang mengamalkan budaya menghormati tetamu serta mengekalkan hubungan silaturahim antara ahli keluarga dan saudara mara. Maklumat ini boleh dirujuk pada muka surat 51. Seterusnya, kita masuk kepada kritikan yang kedua, iaitu kritikan teguran. Walaupun novel Hatimu Aisyah karya Zurina Hassan ini mempunyai banyak kelebihan dari segi tema, gaya bahasa dan nilai yang disampaikan, terdapat juga beberapa kelemahan yang boleh diperhatikan melalui pembacaan yang lebih teliti. Kritikan teguran ini bertujuan untuk menunjukkan beberapa aspek yang boleh diperbaiki supaya karya tersebut menjadi lebih seimbang dan memberi kesan yang lebih mendalam kepada pembaca. Bagi kritikan teguran yang pertama ialah beban tanggungjawab terhadap Aisyah. Salah satu perkara yang dapat diperhatikan dalam novel ini ialah beban tanggungjawab yang terlalu besar yang diberikan kepada watak utama, iaitu Aisyah. Sejak kecil lagi, Aisyah digambarkan sebagai seorang anak yang perlu memikul pelbagai tanggungjawab di dalam keluarganya. Dia sering membantu ibunya melakukan pelbagai kerja rumah seperti menjaga adik-adiknya, mengemas rumah, memasak dan melakukan tugas-tugas harian yang lain. Dalam beberapa situasi, Aisyah juga digambarkan berusaha melakukan semua kerja tersebut dengan penuh kesabaran walau usianya yang masih muda. Namun begitu, terdapat juga keadaan
di mana ibunya memarahinya apabila kerja yang dilakukan tidak mencapai tahap yang diharapkan. Situasi ini menunjukkan bahawa Aisyah menghadapi tekanan emosi dan tanggungjawab yang agak berat sebagai seorang anak dalam keluarga. Ini boleh dirujuk pada muka surat 11 di dalam novel Hatimu Aisyah. Bagi kritikan teguran yang pertama ialah beban tanggungjawab terhadap Aisyah. Salah satu perkara yang dapat diperhatikan dalam novel ini ialah beban tanggungjawab yang terlalu besar yang diberikan kepada watak utama, iaitu Aisyah. Sejak kecil lagi, Aisyah digambarkan sebagai seorang anak yang perlu memikul pelbagai tanggungjawab di dalam keluarganya. Dia sering membantu ibunya melakukan pelbagai kerja rumah seperti menjaga adik-adiknya, mengemas rumah, memasak dan melakukan tugas-tugas harian yang lain. Dalam beberapa situasi, Aisyah juga digambarkan berusaha melakukan semua kerja tersebut dengan penuh kesabaran walau usianya yang masih muda. Namun begitu, terdapat juga keadaan di mana ibunya memarahinya apabila kerja yang dilakukan tidak mencapai tahap yang diharapkan. Situasi ini menunjukkan bahawa Aisyah menghadapi tekanan emosi dan tanggungjawab yang agak berat sebagai seorang anak dalam keluarga. Ini boleh dirujuk pada muka surat 11 di dalam novel Hatimu Aisyah. Seterusnya, perkembangan watak sampingan yang sangat terhad. Selain itu, satu lagi kelemahan yang dapat dilihat dalam novel ini ialah perkembangan watak-watak sampingan yang agak terhad. Watak-watak sampingan seperti adik-adik Aisyah, saudara mara dan individu lain yang berada di sekelilingnya tidak diberikan ruang yang mencukupi untuk berkembang dari segi perwatakan dan peranan dalam cerita. Sebagai contoh, dalam bahagian yang menggambarkan Aisyah menjaga adik-adiknya, watak tersebut hanya diperkenalkan secara ringkas tanpa penerangan yang lebih terperinci tentang sifat, perasaan atau peranan mereka dalam membantu mengembangkan jalan cerita. Ini boleh dirujuk pada muka surat 21. Keadaan ini menyebabkan pembaca kurang mengenali watak-watak sampingan dengan lebih mendalam. Malah, kebanyakan fokus cerita lebih tertumpu kepada watak utama sahaja, iaitu Aisyah. Sekiranya pengarang memberikan lebih banyak ruang kepada watak-watak sampingan untuk berkembang, jalan cerita mungkin akan menjadi lebih seimbang, menarik dan realistik kerana setiap watak dapat memainkan peranan yang lebih signifikan dalam membentuk keseluruhan cerita. Seterusnya, kita masuk kepada kritikan, iaitu kritikan sarana. Berdasarkan beberapa kelemahan yang telah dikenal pasti dalam novel Hatimu Aisyah, terdapat beberapa cadangan penambahbaikan yang boleh dipertimbangkan oleh pengarang bagi menjadikan penceritaan lebih mendalam, berkesan dan mampu memberikan impak emosi yang lebih kuat kepada para pembaca. Yang pertama ialah penambahan konflik emosi. Salah satu cadangan yang boleh dilakukan oleh pengarang ialah dengan menambah unsur konflik emosi yang lebih mendalam dalam diri watak utama, iaitu Aisyah. Hal ini kerana konflik emosi merupakan elemen yang sangat penting dalam sesebuah karya sastera bagi membantu pembaca memahami keadaan psikologi, perasaan serta pergolakan dalaman yang dialami oleh sesuatu watak. Dalam novel ini, Aisyah digambarkan sebagai seorang anak yang sangat rajin dan bertanggungjawab dalam membantu keluarganya. Namun begitu, perasaan sebenar yang dialaminya ketika berhadapan dengan tekanan atau kemarahan ibunya tidak dihuraikan secara mendalam. Jika pengarang menambah lebih banyak konflik emosi, pembaca akan dapat merasai penderitaan, kesedihan serta kekuatan jiwa yang dimiliki oleh Aisyah dengan lebih jelas dan mendalam. Sebagai contoh, pengarang boleh menggunakan teknik monolog dalaman
untuk menggambarkan perasaan Aisyah ketika dia dimarahi oleh ibunya. Walaupun telah berusaha melakukan yang terbaik melalui monolog dalaman tersebut, pembaca dapat memahami isi hati Aisyah seperti rasa sedih, kecewa atau keinginan untuk dihargai oleh keluarga. Penggunaan teknik ini bukan sahaja dapat memperkukuh perkembangan watak, malah mampu menjadikan jalan cerita lebih menyentuh perasaan serta memberikan kesan emosi yang lebih kuat kepada pembaca. Ini boleh dirujuk pada muka surat halaman 11. Seterusnya, pengembangan watak sampingan. Selain itu, pengarang juga boleh menambah baik novel ini dengan mengembangkan watak-watak sampingan yang terdapat di dalam cerita. Watak sampingan seperti adik-adik Aisyah sebenarnya mempunyai potensi yang besar untuk menjadikan jalan cerita lebih menarik dan berwarna. Namun, peranan mereka masih boleh diperluaskan lagi. Sekiranya watak-watak sampingan ini diberikan latar belakang yang lebih jelas seperti personaliti, pengalaman hidup atau hubungan mereka dengan Aisyah, pembaca akan lebih memahami dinamika keluarga yang digambarkan dalam novel Hatimu Aisyah. Hal ini juga dapat membantu pembaca melihat situasi yang dialami oleh Aisyah daripada pelbagai sudut pandangan sekaligus menjadikan penceritaan lebih realistik dan menyeluruh. Peranan yang lebih penting pada watak-watak ini seperti membantu Aisyah menghadapi kesukaran atau menjadi penyokong kepada watak utama dalam beberapa peristiwa penting. Dengan cara ini, hubungan antara watak akan lebih kelihatan hidup dan berkembang. Sebagai contoh, pengarang boleh menceritakan dengan lebih terperinci tentang kehidupan atau perasaan adik-adik Aisyah terhadap kakak mereka yang sering memikul tanggungjawab di dalam keluarga. Pengarang juga boleh memberikan peranan yang lebih penting kepada watak-watak ini seperti membantu Aisyah menghadapi kesukaran atau menjadi penyokong kepada watak utama dalam beberapa peristiwa penting. Dengan cara ini, hubungan antara watak akan kelihatan lebih hidup dan berkembang. Cerita akan menjadi lebih menarik serta tidak perlu tertumpu kepada satu watak sahaja. Ini boleh dirujuk pada halaman 51 dalam novel Hatimu Aisyah. Seterusnya, kita masuk kepada kritikan pendekatan. Dalam mengupas novel Hatimu Aisyah, pendekatan yang sesuai digunakan ialah pendekatan sosiologi sastra. Pendekatan ini meneliti hubungan yang rapat antara karya sastra dengan kehidupan sebenar masyarakat. Melalui pendekatan ini, sesebuah karya sastra tidak hanya dilihat sebagai sebuah cerita semata-mata, tetapi turut difahami sebagai gambaran realiti sosial, budaya dan nilai kehidupan yang wujud dalam masyarakat pada sesuatu masa. Pendekatan sosiologi sastra juga memberi tumpuan kepada bagaimana latar masyarakat, budaya, hidup serta keadaan sosial mempengaruhi pembentukan watak, perwatakan dan perkembangan jalan cerita dalam sesebuah karya. Dalam konteks novel ini, kehidupan masyarakat kampung menjadi latar yang sangat penting dalam membentuk pengalaman hidup watak utama, iaitu Aisyah. Melalui pendekatan ini, pembaca dapat melihat dengan lebih jelas bagaimana kehidupan masyarakat kampung yang sederhana tetapi penuh dengan nilai kemasyarakatan memberi kesan kepada perkembangan watak-watak dalam cerita. Kehidupan yang menekankan nilai kerjasama, tanggungjawab, hormat kepada ibu bapa serta saling membantu antara jiran tetangga digambarkan secara jelas melalui pengalaman hidup Aisyah bersama keluarganya. Sebagai contoh, kehidupan masyarakat kampung yang penuh dengan nilai kerjasama dan tanggungjawab dapat dilihat melalui aktiviti harian keluarga Aisyah. Aisyah sering membantu ibunya melakukan pelbagai kerja rumah seperti mengemas rumah,
menyediakan makanan dan menguruskan keperluan keluarganya. Keadaan ini menunjukkan bahawa sejak kecil lagi Aisyah dididik untuk memikul tanggungjawab serta memahami kepentingan peranan setiap ahli keluarga dalam memastikan kehidupan keluarga berjalan dengan lebih baik. Dengan merujuk halaman 1 hingga 3, iaitu selain pendekatan sosiologi, sastera juga membantu pembaca memahami bahawa pengalaman hidup Aisyah bukan sekadar kisah individu semata-mata, tetapi turut mencerminkan realiti kehidupan masyarakat kampung yang mengutamakan nilai kekeluargaan, kesederhanaan dan semangat gotong royong. Hal ini menjadikan novel ini bukan sahaja menarik untuk dibaca, malah berfungsi sebagai cerminan kehidupan masyarakat Melayu yang syarat dengan nilai murni dan pengajaran. Secara keseluruhannya, penggunaan pendekatan sosiologi sastera dalam mengupas novel ini sangat membantu pembaca dalam memahami dengan lebih mendalam hubungan antara cerita yang dipaparkan dengan realiti kehidupan masyarakat, sekaligus menjadikan mesej yang disampaikan oleh pengarang lebih jelas dan bermakna kepada pembaca. Kita masuk kepada kritikan yang seterusnya, iaitu kritikan penilaian. Secara keseluruhannya, novel Hatimu Aisyah hasil karya Zulina Hassan ini merupakan sebuah karya sastera yang sangat baik dan sangat bermakna dalam menggambarkan kehidupan masyarakat Melayu tradisional yang syarat dengan nilai kemanusiaan dan kekeluargaan. Melalui penceritaan yang tersusun serta penggunaan bahasa yang sangat indah dan puitis, pengarang berjaya memperlihatkan realiti kehidupan masyarakat kampung yang penuh dengan cabaran, tanggungjawab serta hubungan kekeluargaan yang sangat erat. Selain itu, pengarang juga berjaya menghasilkan sebuah cerita yang mampu menyentuh perasaan pembaca melalui pembinaan watak utama, iaitu Aisyah yang digambarkan sebagai seorang gadis yang tabah, penyabar dan bertanggungjawab dalam membantu keluarganya. Watak Aisyah bukan sahaja memperlihatkan kekuatan seorang anak dalam menghadapi kesukaran hidup, malah menggambarkan bagaimana nilai-nilai murni seperti pengorbanan, kasih sayang dan kesetiaan kepada keluarga dapat membentuk peribadi seseorang individu. Walaupun begitu, terdapat juga beberapa kelemahan kecil yang dapat diperhatikan dalam novel ini. Antaranya ialah perkembangan watak-watak sampingan yang agak terhad dan tidak dihuraikan dengan lebih mendalam. Jika pengarang memberikan ruang yang lebih luas kepada watak-watak sampingan untuk berkembang, jalan cerita mungkin akan menjadi lebih menarik dan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang kehidupan masyarakat dalam novel tersebut. Namun begitu, kelemahan tersebut tidak menjejaskan kekuatan utama novel ini, kerana pengarang tetap berjaya menyampaikan mesej yang sangat bermakna dan bernilai kepada para pembaca. Antara mesej utama yang dapat dipelajari daripada novel ini ialah kepentingan nilai tanggungjawab dalam melaksanakan tugasan terhadap keluarga, kesabaran dalam menghadapi pelbagai dugaan hidup serta nilai kasih sayang yang menjadi asas kepada keharmonian sesebuah keluarga. Walaupun begitu, terdapat juga beberapa kelemahan kecil yang dapat diperhatikan dalam novel ini. Antaranya ialah perkembangan watak-watak sampingan yang agak terhad dan tidak dihuraikan dengan lebih mendalam. Jika pengarang memberikan ruang yang lebih luas kepada watak-watak sampingan untuk berkembang, jalan cerita mungkin akan menjadi lebih menarik dan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang kehidupan masyarakat dalam novel tersebut. Namun begitu, kelemahan tersebut tidak menjejaskan kekuatan utama novel ini, kerana pengarang tetap berjaya menyampaikan mesej yang sangat bermakna dan bernilai kepada para pembaca. Antara mesej utama yang dapat dipelajari daripada novel ini ialah kepentingan nilai tanggungjawab
dalam melaksanakan tugasan terhadap keluarga, kesabaran dalam menghadapi pelbagai dugaan hidup serta nilai kasih sayang yang menjadi asas kepada keharmonian sesebuah keluarga. Rujukan perkembangan kehidupan keluarga dapat dilihat pada akhir bahagian cerita, iaitu pada halaman 201. Kesimpulannya, novel ini bukan sahaja sebuah karya sastera yang menarik dari segi jalan cerita dan gaya bahasa semata-mata, malah turut mengandungi pelbagai nilai moral dan pengajaran yang boleh dijadikan panduan dalam kehidupan seharian. Oleh itu, novel Hatimu Aisyah ini wajar dihargai sebagai sebuah karya sastera yang bukan sahaja menghiburkan pembaca tapi juga mampu mendidik serta membentuk pemikiran pembaca agar lebih menghargai nilai-nilai murni dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga. Kritikan yang seterusnya ataupun kritikan yang terakhir iaitu kritikan penganalisisan bahagian nilai dan pengajaran. Tema utama dalam novel ini ialah pengorbanan dan tanggungjawab seorang wanita terhadap keluarganya. Watak Aisyah digambarkan sebagai seorang anak perempuan yang sentiasa mengutamakan kebajikan keluarga berbanding kepentingan dirinya sendiri. Sejak kecil lagi, Aisyah telah membantu ibunya melakukan kerja rumah serta menjaga adik-adiknya. Situasi ini menunjukkan bahawa kehidupan Aisyah dipenuhi dengan tanggungjawab yang sangat besar walaupun pada usia yang masih muda. Pengorbanan yang dilakukan oleh Aisyah menggambarkan realiti kehidupan masyarakat Melayu tradisional yang menitikberatkan peranan anak perempuan dalam membantu keluarga. Ini dapat dirujuk pada halaman 2 hingga 3 dalam novel Hatimu Aisyah. Seterusnya, kita masuk kepada nilai dan pengajaran. Novel ini mengandungi pelbagai nilai murni yang dapat dijadikan pengajaran kepada pembaca. Nilai-nilai ini bukan sahaja mencerminkan kehidupan masyarakat Melayu, tetapi juga memberikan panduan tentang bagaimana seseorang individu harus bersikap dalam kehidupan seharian. Nilai yang pertama ialah nilai tanggungjawab. Nilai tanggungjawab merupakan nilai yang paling jelas ditonjolkan dalam novel ini melalui watak utama iaitu Aisyah. Sejak kecil lagi, Aisyah telah memikul tanggungjawab membantu ibunya melakukan pelbagai kerja rumah seperti memasak, mengemas rumah dan menjaga adik-adiknya. Walaupun tugas tersebut agak berat bagi seorang kanak-kanak, Aisyah tetap melaksanakannya dengan penuh dedikasi tanpa banyak merumah. Sikap ini menunjukkan bahawa Aisyah memahami peranannya sebagai anak sulung dalam keluarga. Ini boleh diambil rujukan dalam halaman 2 hingga 3. Pengajarannya, pembaca dapat mempelajari bahawa setiap ahli keluarga mempunyai tanggungjawab masing-masing. Sikap bertanggungjawab dalam membantu keluarga dapat mewujudkan kehidupan yang lebih harmoni dan teratur. Kita masuk nilai yang kedua iaitu nilai kesabaran. Nilai kesabaran juga jelas ditonjolkan melalui watak Aisyah. Dalam beberapa situasi, ibunya sering menegur atau memarahinya apabila kerja yang dilakukannya tidak memuaskan. Walaupun begitu, Aisyah tidak melawan atau menunjukkan sikap memberontak. Sebaliknya, ia menerima teguran tersebut dengan sabar dan terus melakukan tugas yang diberikan ibunya kepada. Dapat dirujuk kepada dalam surat 11. Kesabaran yang ditunjuk oleh Aisyah menggambarkan kekuatan emosi yang dimiliki oleh watak tersebut. Pengajarannya di sini ialah pembaca dapat memahami bahawa kesabaran merupakan sikap penting dalam menghadapi cabaran hidup. Dengan bersabar, seseorang individu dapat mengelakkan konflik serta mengekalkan hubungan yang baik dengan orang lain. Nilai yang ketiga pula ialah nilai kasih sayang. Nilai kasih sayang dalam keluarga turut menjadi elemen penting dalam novel ini. Walaupun terdapat teguran dan disiplin daripada ibu bapa,
hubungan antara ahli keluarga tetap dipenuhi dengan rasa kasih sayang dan keprihatinan. Situasi ini dapat dilihat apabila keluarga berkumpul bersama saudara mara dan saling bertanya khabar serta berkongsi cerita. Maklumat ini dapat dirujuk dalam halaman 51. Perhubungan yang erat antara ahli keluarga menunjukkan bahawa kasih sayang merupakan asas yang paling penting dalam membina sebuah keluarga yang bahagia. Pengajarannya di sini ialah pembaca dapat menyadari bahawa hubungan kekeluargaan perlu dipelihara dengan penuh kasih sayang dan saling menghormati antara satu sama lain. Nilai yang keempat iaitu nilai kerajinan. Watak Aisyah juga menunjukkan nilai kerajinan yang tinggi dalam kehidupannya. Ia sentiasa membantu ibunya melakukan kerja rumah tanpa disuruh berkali-kali. Sikap rajin ini memperlihatkan bahawa Aisyah merupakan seorang yang berdikari dan tidak bergantung sepenuhnya kepada orang lain. Ini dapat dirujuk pada halaman 3 dalam novel Hatimu Aisyah. Pengajarannya di sini, nilai kerajinan sangat penting dalam kehidupan kerana sikap rajin dapat membantu seseorang mencapai kejayaan serta memudahkan urusan harian. Seterusnya, nilai yang kelima iaitu nilai hormat kepada ibu bapa. Selain itu, novel ini turut menonjolkan nilai menghormati ibu bapa walaupun kadangkala dimarahi oleh ibunya. Aisyah tetap menghormati dan mematuhi arahan yang diberikan. Sikap ini menunjukkan bahawa Aisyah memahami kedudukan ibu bapanya sebagai orang yang perlu dihormati dan ditaati. Maklumat ini boleh dirujuk pada halaman 11. Pengajarannya di sini ialah pembaca dapat mempelajari bahawa menghormati ibu bapa merupakan nilai yang paling penting dalam kehidupan. Sikap ini dapat mewujudkan hubungan keluarga yang lebih harmoni. Kesimpulan bahagian nilai dan pengajaran. Secara keseluruhannya, novel Hatimu Aisyah syarat dengan nilai-nilai murni yang boleh dijadikan teladan kepada pembaca. Nilai seperti tanggungjawab, kesabaran, kasih sayang, kerajinan dan hormat kepada ibu bapa merupakan nilai yang penting dalam membentuk kepribadian seseorang individu. Melalui watak Aisyah, pengarang berjaya menunjukkan bahawa kehidupan yang penuh dengan cabaran dapat dihadapi dengan sikap positif serta pegangan nilai moral yang kuat. Nilai-nilai ini juga mencerminkan budaya masyarakat Melayu yang sangat menitikberatkan keharmonian keluarga dan hubungan sesama manusia.